Tuan-tuan dan puan, hari ini saya nak baca satu posting daripada Suhaibus Samahah, Mufti Negeri Perlis berkenaan dengan bulan Ramadan ni. Tajuk dia, jangan sinis apabila masjid tiba-tiba penuh pada awal Ramadan. Jangan sama sekali memandang sinis dalam jiwa atau perkataan kita apabila melihat ramai umat Islam hadir ke masjid pada awal Ramadan. Jangan sama sekali kita kata itu semangat masa awal sahaja atau Ramadan baru nak nampak muka di masjid. Kehadiran ramai jemaah ke masjid pada awal Ramadan tanda bahawa mereka memuliakan Ramadan. Mereka beriman bahawa Ramadan ada janji besar yang Allah telah berikan. Adapun kelemahan sebahagian kita untuk terus beristiqamah sepanjang Ramadan, itu adalah kecacatan yang berlaku selepas itu, bukan pada sambutan awal yang meriah ini. Kemeriahan masjid pada awal Ramadan ini merupakan tanda umat ini mengagungkan syiar Allah. Al-Quran menyatakan itu sebagai tanda jantung hati yang bertakwa. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-32. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Maksudnya, demikian itu, sesiapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu lahir dari ketakwaan jantung hati. Bayangkan, jika umat kita tidak memperdulikan kehadiran Ramadan, masjid tetap seperti biasa dengan jemaah sedia ada. Sudah pasti itu satu kebiadaban terhadap Allah dan Rasulnya. Itu bagaikan segala tawaran dan kemuliaan yang dijanjikan tiada erti dan tidak menarik untuk disambut. Namun, apabila masyarakat kita berpusu-pusu ke masjid pada awal Ramadan, ini merupakan tanda hormat dan iman mereka terhadap janji Allah dan Rasulnya. Itu 1 minit. Saya Irfan. Saya Yusof. Kita jumpa pada video yang akan datang. Jadi, fikir-fikirkanlah.